Tuan-tuan, ada orang lintas sirat setahun lintas sirat. Dua, ada orang lintas sirat 10 tahun. Gila di atas sirat. Ada orang lintas sirat 100 tahun. Siapa yang lintas sirat? Orang kafir lintas tak sirat? Tak lintas. Hanya orang Islam melintasi titian sirat. Termasuk munafik, termasuk fasik, termasuk orang Islam, dosanya banyak, pahalanya sikit. Termasuk orang Islam, pahalanya banyak, dosanya sikit. Sekali saya sebut, manusia pertama yang melintas titian sirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di belakang Nabi? Di belakang Nabi adalah VVIP, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah mereka seperti bulan yang mengambang, cahaya yang begitu terang benderang. Mereka ni, kumpulan pertama ni. Sebab apa cahaya terang benderang? Sebab alam titi sirat itu adalah gelap gelita. Sehingga apabila ada orang yang cahayanya hanya di hujung ibu jari kakinya, Nabi sebut ibham, ketika cahaya itu malap, dia berhenti atas titi sirat. Sebab dia tak tahu nak ke mana. Kalau salah jalan, jatuh ke bawah, masuk ke dalam neraka Jahannam. Api neraka Jahannam, Ustaz, takkan tak cerah? Api neraka Jahannam warnanya hitam. Setelah ia merah berapa ribu tahun, ia hijau ia biru berapa ribu tahun, ia putih berapa ribu tahun, saya tak ingat warna-warna tu. Akhirnya warna neraka Jahannam sudah tidak boleh dipanaskan lagi dan warnanya hitam. Walaupun titi sirat itu dibentangkan di atas neraka Jahannam, disebabkan neraka Jahannam itu gelap gelita, titi sirat itu juga gelap gelita. Hanya cahaya yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, mengikut kadar iman masing-masing. Kumpulan pertama yang naik atas titi sirat, VVIP umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, jadikan kami semua malam ni VVIP umat Nabi Muhammad. Muliakan kami semua menjadi orang yang tidak ditimbang amalan mereka pada hari mahsyar nanti. Amin ya Allah. Yang duduk belakang Nabi semua VVIP. Sayyidina Abu Bakar sudah pasti nombor 1, Umar susun, ramai. Ada riwayat sebut 70,000, ada riwayat sebut lebih daripada tu. Jangan risau, lebih daripada bilangan itu. Cahaya mereka tak payah tanya banyak mana, sebanyak mana bulan mengambang, begitulah cahaya untuk setiap orang. Kelajuan mereka seperti kilat, 1 saat saja. VVIP seperti kilat yang laju. Nombor 2 seperti angin yang kencang. Nombor 3 seperti burung yang meluncur laju. Nombor 4 seperti kuda yang pantas bergerak. Nombor 5 seperti seorang yang berlari laju. Nombor 6 seperti seorang yang berjalan. Yang ke-7 orang yang merangkak. Yang ke-8 orang yang bawah tu apa dia? Mengesok tu, menyulur. Saya sebut menyulur lagi, semua tak faham lah. Pasal Kedah kan yang bawah tu. Ikut iman masing-masing. Ada orang hanya mukanya bercahaya, ada orang hanya tangannya bercahaya. Ada orang munafik ada cahaya yang malam, dia naik di atas titian sirat, padam terus cahaya itu, padam. Allahu Akbar. Di atas titi sirat itu ketika berjalan, ada cangkok-cangkok besi yang rupanya seperti mata kail. Yang mana cangkok-cangkok besi seperti kail-kail itu dibaling-baling daripada neraka. Apabila lalu tuannya, maka cangkok besi ini akan meragut perut orang itu, dia turun. Ada duri-duri yang Allah buat daripada besi mapan, besi penuh. Bentuknya duri kasyauqis sa'dan. Nabi sebut syauqus sa'dan adalah nama pokok. 90% hampir seperti bentuk landak laut. Landak laut kan keliling tu duri, keseluruhannya adalah duri-duri yang terpacak. Duri itulah yang ada di atas titian sirat, penuh. Di kiri dan kanan sirat ada 2 makhluk yang Allah letak di situ. Makhluk yang pertama namanya silaturrahim, makhluk yang kedua namanya amanah. Siapa-siapa yang dulu Allah bagi jawatan tetapi tidak amanah, takkan lepas titian sirat. Yang pegang amanah, yang pegang tanggungjawab, hati-hati, benda itu disoal oleh Allah. Kamu Perdana Menteri, kamu timbalan Perdana Menteri, kamu Sultan, kamu Menteri Besar, tiap-tiap inci pemerintahan kamu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh.
Dia bukan seronok terima gaji macam tu, bukan. Jawatan itu adalah satu penyesalan besar, wahai Abu Dzar. Dia bukan benda seronok nak pegang. Benda yang menitiskan mata, air mata Umar bin Al-Khattab. Ketika disoal, Umar kata, aku takut nak jawab. Macam mana Allah tanya sepanjang pemerintahan aku? Seekor kuda yang jatuh di atas jalan yang tidak elok pada zaman pemerintahan aku. Binatang, binatang. Kalau buat nanya ke orang, kamu memerintah, kamu buat nanya ke orang. Berapa ramai yang menghantar ibu dan ayah, tak bela mak ayah, jaga mak dengan ayah, tak peduli mak dengan ayah. Berapa ramai yang putus silaturahim, hubungan dengan ibu, dengan abang, dengan kakak, dengan adik, disebabkan harta. Hati-hati, takkan selamat di atas titian sirat. Mesti jatuh, mesti jatuh. Jatuh masuk ke dalam gaung neraka Jahannam. Sampai di hujung sekali ada satu parit besar, Nabi namakan Qantarah. Nak masuk syurga dah habis dah titian sirat. Ada lagi parit. Di dalam parit itulah semua manusia masing-masing akan dihukum di antara satu sama lain. Dia ni ambil hak siapa, dia ni ambil hak siapa, diselesaikan di situ sehinggalah habis. Tak ada dah dosa dengan manusia, tak ada dah dosa dengan Allah. Yang masuk dalam Qantarah ni parit besar ini, kata para ulama, mereka yang mesti akan masuk syurga. Tu pun Allah nak bersihkan dulu habis-habisan. Tidak ada sebesar zarrah pun kebencian di dalam hatinya. Tidak ada sebesar zarrah pun dengki di dalam hatinya. Tidak ada sebesar zarrah pun bongkak di dalam hatinya. Baru masuk syurga. InsyaAllah kita doakan kita semua masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.